pandang. Saya tanya ibu-ibu, kalau RM1 hilang cari tak? Tak cari, tak ada belia. Mana RM1 tadi ni? Tak ada. Kalau RM50 hilang cari tak? Cari. Siap bagi upah lagi kat cucu. Kalau jumpa RM50 Wan, Wan upah RM5. Cucu tu belia cari. Kalau dia jumpa baik, dia tak payah beli kat Wan. Subhanallah. Wan pun Okey, boleh ya? Baguslah ni anak-anak Korea ni. Masya Allah, comel-comel. Okey, kalau lah terlupa bawa duit tak apa. Kan, cincin kan banyak. Pilihlah yang satu yang dah belok tu. Moga Allah ganti bergunung emas di syurga. Ya Allah. Jangan pula dalam hati agak-agak budak tu tak lalu depan aku. Juga macam tu, janganlah dia lalu depan aku. Kita kena panggil. Sini, kena panggil. Kalau tak lalu kena panggil. Ni macam tak lalu lagi je ni. Oh dah. Oh tak selamat lah. Okey ya. Okey dah anak-anak. Bagus lah. Masya Allah. Okey. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Yang pertama Nabi sebut, Nabi pesan minta izin kalau nak puasa sunat. Yang kedua, dan seorang isteri tidak boleh membenarkan siapa pun masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suami. Ini perkara kedua, akhlak wanita akhir zaman. Dia tak perasan dia buat kesalahan. Nabi sebut isteri tidak boleh membenarkan siapa pun masuk ke rumahnya melainkan dengan keizinan suaminya. InsyaAllah. Itu pegang tu cawan dia. Okey. Subhanallah. Dia ikut kakak dia. Muslimat, saya tahu ada yang tak bawa cash sebab semua QR zaman sekarang kan. Dia nak demo 1,000 jadi boleh QR ya. Sebab cash tak ada 1,000 boleh QR. Ada tak QR masih surau? Zaman sekarang memang kena QR. Pak ibu-ibu ni tak ada nak demo 100, 200, 1,000 jadi QR. Okey. Berkenaan dengan minta izin suami bila ada tetamu nak masuk, ini kena jaga. Bila kita dah terbiasa dengan jiran, mainlah, tak minta suami sebab dah rapat dengan jiran. Tak ada bang nak ajak jiran datang makan, kawan jiran perempuan sama perempuan datang makan, minta izin. Ataupun saya tanya, kalau adik-beradik datang perlu minta izin tak? Perlu cakap tak kat suami, bang adik saya nak singgah ni, boleh ke dia nak datang? Perlu juga. Kalau mak ayah, keizinan umum saja bang, keizinan umum, sefahaman umum. Mak ayah tak perlu minta izin. Kecil hatilah mak, ni mak nak